Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sambungan daripada kitab Kifayatul Awam pada muka surat yang ke-28. Wa ma'nahu, itu kan? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ma'nahu ala sani. Ini wa ma'nahu ni atah pada kata wa ma'na wujubil wujudi lahu ta'ala. Oh itu nah. Wa ma'na wujubil wujudi, dan bermula makna wajib ada. Wa ma'nal wujubil wujudi, dan bermula makna wajib ada. Lahu, baginya Allah Ta'ala. Makna wajib ada bagi Allah Ta'ala. Alal awwali, ala qaulil awwali, di atas qaul yang pertama. Yang ni kaunul wujud halan. Wujud tu, sifat wujud tu ialah hal. Qaul yang kedua kata wujud tu ainu zat. Qaul yang pertama dia kata wujud tu ialah hal, yang menengahi di antara ada dan tiada. Qaul yang kedua dia kata wujud tu ialah ainu zat, diri zat tu ialah wujud. Wa ma'na wujubil wujudi, dan bermula makna wajib ada lahu baginya Allah Ta'ala. Alal awwali, ala qaulil awwali, di atas qaul yang pertama. Khabarah anna sifata an-nafsiyah, ialah bahawa sifat nafsiyah. Anna as-sifata an-nafsiyah, bahawa sifat nafsiyah. Allati hiya, yang adalah ia sifat nafsiyah. Halun, ialah hal. Sabitatun, yang sabitlah ia hal. Lahu, baginya Allah Ta'ala. Jadi di atas makna yang pertama, di atas qaul yang pertama, mana wajib ada bagi Allah Ta'ala tu ialah bahawasanya sifat nafsiyah ialah hal yang sabit bagi Allah Ta'ala. Kelakuan yang menengahi di antara ada dan tiada. Nak kata ada, nak sampai boleh dilihat, tak. Nak kata tak ada, nak kata tak ada sampai tiada semata-mata pun tidak. Itu menengahi. Pada muka surat yang ke-20, 26, 25 itu 27 dah dihurai dah itu. Habis. Wa ma'nahu, antah data ma'nal wujud. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya wujubul wujud lahu Ta'ala. Ala sani, di atas qaul yang kedua, yakni wujud tu ialah ain zat. Diri zat tu ialah wujud. Anna zatahu, ialah bahawa zatnya Allah Ta'ala. Maujudatun, ialah ada.
maujudatun ialah ada ia zat, muhaqqaqatun yang sungguh, fil kharij pada kharij, fil khariji pada kharij, bihaisu sekira-kira, lau kushifa jikalau dibuka, lau kushifa jikalau dibuka, anna daripada kita, al hijabu akan hijab, la ra'ainaha nasaya melihatlah oleh kita akan dia akan zat tahu, la ra'ainaha nasaya melihat oleh kita akan dia akan zat tahu. Nah, sekali lagu tu, sekali kalau dibuka ke hijab, kita dapat lihat zat Allah Ta'ala. Melihat zat Allah Ta'ala ni, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, kita boleh lihat zat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ahli syurga. Adapun di dunia, siapa-siapa yang mendakwa dia melihat Allah Ta'ala dalam keadaan nyata, yang lain pada Nabi, Rasul, maka orang tu kafir. Adapun kalau bermimpi melihat Allah, itu harus gitu. Fazatullahi, maka bermula zat Allah Ta'ala, muhaqqaqatun ialah muhaqqaqah yang sungguh, illa melainkan annal wujuda bahawa sewujud, bahawa seadar, illa melainkan annal wujuda bahawa sewujud, ghairuha ialah lain daripadanya zat. Lain daripadanya zat, alal awali di atas qaul yang pertama. Di atas qaul yang pertama, wujud tu lain, zat tu lain. Wujud tu sifat, zat tu zat lah. Tu qaul yang pertama. Tu. Kalau di atas qaul yang kedua, di atas qaul yang kedua, hasari bawah dia kita. Di atas qaul yang pertama, wujud tu lain, zat tu lain. Wujud tu sifat, zat tu zat. Kata illa annal wujuda, melainkan bahawa sewujud itu, ghairuha ialah lain daripadanya zat. Mana wujud tu sifat, zat tu zat lah. Alal awali di atas qaul yang pertama. Wahia, dan bermula dia zatullah lah. Kalau kita tengok hak dalam tu, wahwa wahia tu, kalau kita tengok dalam sebelah dalam disebut kana al-munasibu lahu lima kana al-munasibu lima qablahu an yaqula wahwa wahia. Hatu hak zahir kata dia, kama huwa zahirun lil muta'ammil. Hak zahirnya dia kata kena kata wahwa hiya. Hatu baru nampak jelas. Tapi dalam kitab sebut wahia huwa tak apa, kita ikut hak syarah kata syarah kata ni bukan kata sendiri ni, tengok dalam sebut kana al-munasibu lahu kana al-munasibu lima qablahu an yaqula wa huwa hiya. Tu kama huwa zahirun lil muta'ammil. Tu dalam dah jadi wa huwa, dan bermula dia di al-wujud tu, hiya dia zat. Tu qaul yang kedua, wujud tu, diri wujud tu zat. Sebab tu kata wujud tu dah ainu zat, diri zat. Tu wahwa bermula dia al-wujud tu, hiya ialah dia zat. Mana wujud tu, zat tu lah wujud. Itu sebab al-wujud ainu zat. Di atas qaul yang kedua. Ala sani, di atas qaul yang kedua. Ala sani, di atas qaul pendapat yang kedua. Boleh faham tak? Kira lagi. Ni yang menonton boleh faham tak? Mengaji belakang dah tak? Jadi maknanya ada khilaf lah di antara ulama mutakallimin. Ada kata wujud ni ialah hal. Ada kata wujud tu ialah ainu zat. Ada pun wujud Allah Ta'ala tu itu wajib. Ini bahasan dari segi wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud tu, adakah dia tu sifat ataupun itu ainu zat sendiri ialah wujud. Kalau di atas pendapat yang kata
ainuz zat, mana wujud tu tidak dikira sebagai sifat. Kalau di atas kata hal, maka wujud tu dikira sebagai sifat. Tu dah. Bukan nak menafikan kewujudan Allah Ta'ala, jangan salah faham gitu. Wadalilu, dan bermula dalil. Wadalilu, dan bermula dalil. Faham tak? Wadalilu, dan bermula dalil. Ala wujudihi ta'ala, di atas wujudnya, adanya Allah Ta'ala. Apakah dalil ada Allah Ta'ala? Ini yang panggil dalil tafsiri ni. Nah, hudusul alami ialah hudus alam, ada alam. Hudus alam ni mana ada alam ni ialah dalil Allah Ta'ala tu ada. Nah, ai wujuduhu, tafsir ai wujuduhu. Apa makna hudusul alam? Yani wujuduhu, adanya alam, ba'da adamin, selepas tiada. Sebab kita ni bukan qadim dah. Ada alam ni selepas daripada tiada. Mana dimulakan oleh tiada dulu, barulah ada. Sebab kita hudus. Kita ni bukan qadim. Itu. Wal alamu, dia susun qadiyah nah. Wal alamu, dan bermula alam. Ajramun ialah jirim-jirim. Ajramun ialah jirim-jirim. Mana? Kazawati, seperti segala zat. Zat tu dikatakan jirim. Ingat dulu jirim, yani ma mala'a al-faragha, mana barang yang memenuhi kekosongan, itulah dikatakan jirim. Tak kira lah apa yang memenuhi kekosongan, maka itulah dikatakan jirim. Seperti tubuh manusia ni dikatakan jirim lah, sebab dia mala al-faragh, memenuhi kekosongan. Wa a'radun, atas ada ajramun. Wa a'radun wal alamu, dan bermula alam. A'radun ialah arad sifat-sifat. Seperti mana manis yang ada pada gula. Manis tu dikatakan arad, dikatakan sifat yang tumpang pada gula. Masin tu dikatakan arad yang tumpang pada gula. Itu. Yang tumpang pada garam, masin. Ada punya arad. Kal harakati, seperti gerak. Gerak tu arad, sifat. Wasukuni, diam pun dikatakan arad, sifat juga. Wal alwani, dan warna-warna. Warna pun dikatakan sifat atau arad. Tu. Dia tumpah pada zat lah. Wa innama kana hudusul alami. Wa innama, dan hanya sanya. Wa innama, dan hanya sanya. Hudusul alami, baharu alam. Baharu alam, dalilan, ialah jadi dalil. Baharu alam ni, baru ada alam ni, dalilan ialah menjadi dalil ala wujudillahi ta'ala, ke atas atau di atas adanya Allah Ta'ala. Ala wujudillahi ta'ala, di atas ada Allah Ta'ala. Jadi ada Allah Ta'ala menjadi adanya alam ini menjadi dalilnya adanya Allah Ta'ala. Baharunya alam ini menjadi dalil adanya Allah Ta'ala. Li'annahu, kerana bahawasanya al-alam tu la yasihu, tidak sah. La yasihu, tidak sah. Tidak sah pada akal. An yakuna, bahawa adalah ia alam. An yakuna, ialah oleh bahawa adalah ia alam. Hadisan, baru jadi. Binafsihi, dengan sendirinya al-alam. Tak sah
tak sah pada akal, alam tu jadi dengan sendiri. Akal kita tak boleh terima. Min ghairi mujidin, daripada ketiadaan yang menjadi. Mujid mana orang yang menjadi, bukan orang lah, yang menjadi, yang mencipta. Mujidin yang menjadi. Yujiduhu yang mengada, yang menjadi ia mujid, dia akan alam. Mujiduhu mana yang mengada ia mujid, dia akan alam. Mesti akan kita fikir, bila alam ni baru jadi, tentu ada yang mengadakan dia. Tentu ada. Tak boleh jadi dengan sendiri, tak boleh. Li'annahu, kerana bahawasanya al-alam ni, li'annahu, kerana bahawasanya al-alam qabla wujudihi, sebelum adanya al-alam. Qabla wujudihi, sebelum adanya al-alam. Kana wujuduhu, adalah adanya al-alam. Kana wujuduhu, adalah adanya alam. Musawiyan, ialah bersamaan. Alam ni sebelum daripada ada, dia bersamaan. Musawiyan, ialah bersamaan, li'adamihi, bagi tiadanya al-alam. Kita kata macam alam ni sebelum daripada alam ni ada, dia bersamaan, dia ada, dia tak ada. Sebab alam ni boleh jadi. Alam ni masih Allah wa sifatihi lah. Sebelum daripada ada alam, bersamaan. Di antara ada dan tiada tu bersamaan. Menengahi, bahkan berat belah tak ada, kerana alam tak ada. Jadi seumpama dacing, yang mana dacing ni dia ada cepir dah, ada pinggang dah tu, sama berat. Tiba-tiba dacing tu dia berat belah kiri. Tentu ada penyebab yang boleh belah kiri jadi berat. Begitulah alam ni, asal sama berat di antara ada dan tiada, bahkan berat belah tak ada. Sebab tak ada lagi, tiba-tiba pergi berat belah ada. Tentu ada mujid yang mengadakan dia. Itu maksud dia. Falamma wujida, maka tatkala didapatkan dia al-alam. Falamma wujida, maka tatkala didapatkan dia alam, mana diada akan dia al-alam. Wazala adamuhu, dan hilang ketiadaannya al-alam. Wazala adamuhu, dan hilang tiadanya al-alam. Alimna, nasa kita tahu, anna wujudahu, akan bahawa seadanya alam. Anna wujudahu, akan bahawa seadanya alam. Tarajjuhun, ialah berat. Ala adamihi, tarajjuhun, ialah berat. Ala adamihi, di atas tiadanya alam. Tu. Waqad kana, dan sesungguhnya adalah hazal wujudu, ini ada alam. Hazal wujudu, ini ada alam ni, musawiyan, ialah bersamaan, lil adam, bagi tiada. Fala yasihu, maka tidak sah, an yakuna, bahawa adalah ia al-wujud tu, tarajjuha, jadi berat, alal adami, di atas tiada, binafsihi, dengan sendirinya al-alam. Sebab asal dia sama berat. Supaya dacing tu tiba-tiba berat belah kiri, akal kita boleh terima tak? Ia ada berat belah kiri tu, berat dengan sendiri. Tentu ada yang memberatkan dia, gula ke apa ke, angin ke, lagu tu. Dacing hak asal sama berat tu, tak mana mungkin dia boleh berat sebelah kiri tanpa ada yang memberatkan dia. Begitulah alam ni, asal dia tiada, sama berat di antara ada dan tak ada, sama berat, sama rata. Tiba-tiba berat belah ada, tentu ada yang memberatkan dia ada, tentu ada yang mengadakan dia. Faham tak ni contoh? Boleh
Fata'ayyana maka tertentu. Fata'ayyana maka tertentu. Anna lahu oleh bahawa sebaginya al-wujud. Fata'ayyana maka tertentu. Anna lahu oleh bahawa sebaginya wujud. Murajjihun ialah ada yang memberat. Murajjihun ada yang memberat. Ghairahu akan selainnya alam. Wahwa dan iaitu murajjihun murajjih ghairah alladhi yang aujadahu yang mengadalah ia alladhi akan dia ke al-alam. Alladhi aujadahu yang mengadalah ia alladhi akan al-alam. Lianna tarajjuha ahadil amrayni, lianna kerana bahawasa tarajjuha berat ahadil amrayni salah satu dua perkara al-mutasawiyaini yang bersamaan. Tadi macam dacing ni sama berat. Min ghairi murajjihin daripada ketiada yang memberati. Min ghairi murajjihin daripada ketiada yang memberati. Muhalu ialah mustahil. Sebab dacing tu sama berat lah. Kalau dia berat belah kiri atau berat belah kanan tapi tak ada yang memberatkan dia, mustahil akan tak ada. Mesti ada. Wa imma yang memberat dia tu hula ke, batu ke, ikutlah sesuatu yang memberatkan dia. Begitulah alam ni sebelum daripada tak ada, dia sama. Di antara ada dan tiada tu sama. Bahkan berat belah tak ada sebab alam tak ada lagi. Tiba-tiba berat belah ada. Maka mesti ada yang mengadakan dia. Akal kita tak boleh terima alam ni ada dengan sendiri. So umpama dacing tu kita tak boleh terima, dacing tu berat dengan sendiri. Lagu tu. Ni akal kita berfikir. Ni dalam akli bagi. Masalan ay umathilu laka masalan, aku buat misal akan sebagai misal. Mana aku buat contoh akan sebagai contoh. Masalan ay umathilu laka masalan, aku buat contoh akan sebagai contoh. Zaidun, Zaid, qabla wujudihi sebelum adanya Zaid. Qabla wujudi sebelum adanya Zaid. Seorang yang bernama Zaid sebelum daripada dia ada, yajuzu haruslah ia Zaidun an yujada bahawa diadakan dia akan Zaid fi sanatin kada pada tahun sekian. Supaya Zaid harus dia ni ada pada tahun sekian. Wa yajuzu dan haruslah ia Zaid an yubqa bahawa dikekal akan Zaid, an yubqa bahawa dikekal akan Zaid ala adami di atas ketiadanya Zaid. Harus sama ada dia tu ada pada tahun sekian atau dikekalkan tak ada terus. Tu harus. Fawujuduhu maka adanya Zaid musawin ialah sama li adamihi bagi ketiadaannya Zaid, bagi tak adanya Zaid. Falamma wujuda maka tak diadakan Zaid, wazala adamuhu dan hilang ketiadaannya Zaid fi zamani pada satu masa, fi zamani pada satu masa, alladhi wujida yang diadakan akan Zaid fihi fi zaman, alimna nasaya kita tahu, anna wujudahu akan bahawa adanya Zaid, anna wujudahu akan bahawa adanya Zaid bimujidin ada yang mengadakan, yakni Allah. Sebab asal Zaid tu sebelum daripada dia ada sama di antara ada dan tiada.
Bahkan boleh ya Allah tak nak kekalkan dia tak ada tu. Tiba-tiba Zaid ada, maka tentu ada yang mengadakan dia. Siapa dia? Allah. La min nafsihi, tidak dari diri sendiri nyonya Zaid. Bukan dia ada tu dengan diri sendiri. La min nafsihi, tidak daripada diri sendiri nyonya Zaid. Fahasilud dalili, maka hasilah dalil. Fahasilud dalili, maka hasilah dalil. Antaqula, ialah bahawa engkau kata. Antaqula, ialah bahawa engkau kata al-alamu. Ini maqul qaul pada kata taqulu. Al-alamu bermula alam. Al-alamu bermula alam. Alam ma siwa Allah wa sifatih. Min ajramin, daripada jirim-jirim. Alam tu daripada jirim-jirim. Wa a'radin, dan daripada arak-arak. Mana alam tu terdiri daripada jirim dan juga arak. Tu alam. Hadisun, ialah baharu. Ai maujudun, dan kita tahu maujud kan mujidin. Miwaujin, jiwaw dah maujud. Maujudun. Dalam kitab ni ejah sikit ni, la'al as-sawab, bukan mujidin. Maujudun. Itulah masa mengaji dulu, ustaz hak mengajar tu dia suruh ejah lah nah. Maujudun. Dalam kitab ni hak yang menonton ni maujud ke mujidin, dia boleh baca belakang mujidin, mujadun boleh lah, tapi yang betulnya maujudun, min waw jim waw dal. Maujudun, maf'ulun. Di atas wazan tu. Maujudun ialah ada. Ba'da adamin, selepas tiada. Tak ada dulu baru ada. Wa kullu hadisin, ini dia punya muqaddimah. Dia ada muqaddimah kubra, sughra, kubra, natijah lah. Mujid kan lah. Maujud. Min waw jim waw dal. Ejah hitak lagi tu lah. Wa kullu hadisin, dan bermula tiap-tiap hadis, tiap-tiap baharu. Wa kullu hadisin, dan bermula tiap-tiap hadis, tiap-tiap yang baharu. La budda lahu, ialah tidak dapat, tidak baginya hadis. La budda lahu, ialah tidak dapat, tidak bagi hadis. Min muhdisin, min muhdisin, daripada yang mengada. Tiap-tiap yang ada mesti ada yang mengada. Tu akal kita. Fayun tiju, maka keluar natijah. Keluar jawapan dah. Fayun tiju, maka keluar natijah. Annal alamu, oleh bahawasanya annal alama, oleh bahawasanya alam. La budda lahu, tidak dapat, tidak baginya al-alam. Min muhdisin, daripada muhdis yang mengadakan. Ini bagi natijah. Dia disusun dari muqaddimah sughra, kubra, natijah. Ni adalah ilmu mantik lah ni. Nah, dia ada muqaddimah dah. Tak ingat nah. Lama dah tak main ilmu mantik ni. Wa hadza, dan bermula ini mana? Ini an-natijah tu nah. Alladhi yustafadu, yang diambil faham. Alladhi yustafadu, yang diambil faham. Bidalilil aqli, dengan dalil aqli. Bidalilil aqli, dengan dalil besar akal. Akal kita fikir lagi tu nah. Daripada apa huraian musannif ni, kita fikir bahawa alam ni terdiri daripada jirim dan juga arak. Kenapa jirim tu apa dia, arak tu apa dia? Tu. Jadi bila mana alam ni terdiri daripada jirim dan arak, tentulah alam ni hadis baru ada. Mana ada selepas daripada tak ada. Itu. Dan tiap-tiap hadis ni tak dapat tidak ada yang mengadakan dia. Kalau kita fikir lagi tu. Nah. Tu. Maka natijah dah kita tahulah bahawa alam ni tak dapat tidak ada yang mengadakan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Nah.
Wa amma kaunul muhdisi, dan ada pun keadaan muhdis itu adalah muhdis itu. Yang mengada tu siapa? Muhdis tu siapa? Itu. Yusamma, dinamakan dia akan al-muhdis. Yusamma, dinama akan dia akan al-muhdis tu. Siapa dia? Al-muhdis nama apa? Bilafzil jalalati asy-syarifati, dengan lafaz jalalah yang mulia. Ini Allah lah. Wa bi baqiyatil asma'i, dan yang tinggal daripada nama-nama Allah lah. Fahuwa, maka iaitu kaunul muhdis, yusamma bilafzil jalalah, mustafadun, diambil faham, minal anbiya'i, daripada nabi-nabi alaihim afdalus salati wassalami. Habis. Fatanabbah, maka jaga-jaga olehmu. Fatanabbah, maka jaga-jaga olehmu, lihazihil mas'alati, bagi ini masalah. Masalah dalam tu disebutlah Kalau kita baca dalam tu, baca sendiri ya dalam ni. Hiya anna tasmiyatahu ta'ala bilafzil jalalati au ghairihi minal asma'i la tustafadu illa minal anbiya'i alaihim wa ala ra'isihim al-a'zam afdalis salati wa atimmit taslim. Sebab itulah nama-nama Allah ni tauqifiyah. Dengar daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang beritahu nama-nama Allah ni itu tauqifiyah itu Wahadha, dan bermula ini. Wahadha, dan bermula ini. Wahadha dalilu, wahadha dalilu, dan bermula ini dalil. Alladhi sabaqa, yang telah lalu lah ia, ya alladhi, dalil ni. Wahwa, dan dia hadha dalil ni. Hudusul alam, baharu alam. Dalilun, dalilu ialah dalil wujudihi ta'ala, ada Allah Ta'ala. Wujudihi ta'ala, ada Allah Ta'ala. Itu. Baik. Kemudian kata musannif pula, wa ammad dalilu ala hudusi alam. Maka manakah dalil alam tu pula baharu? Tadi dalil ada Allah Ta'ala, dalil alam tu baharu pula. Mana dia jadi insya-Allah kita akan sambung pada kata wa ammad dalilu ala hudusil alam. Cukup dulu sekadar itu. Insya-Allah kita akan sambung pada hari Sabtu malam lah. Esok hari Jumaat. Hari Jumaat ada kuliah takmir secara langsung juga. Takmir, guru takmir pun dia kena mengajar juga secara live juga kitab dia lah. Jadi kita sambung pada hari Sabtu.